Hari ni jiran aku ajak makan dekat rumah dia. Dari malam tadi dia dah pesan, "Adik, besok you jangan masak makan dekat aunty punya rumah. Adik, you jangan takut, semua makanan beli dekat pasar raya. You besok jangan tak datang, datang semua sekali, bawa anak bini semua." Bagi orang lain mungkin ayat tu nampak macam biasa, tapi bagi aku ayat tu penuh dengan hormat. Dia faham cara hidup kami. Dia jaga perasaan kami tanpa perlu aku minta. Kami tak pernah duduk berbincang pasal beza agama, tak pernah berdebat pasal beza bangsa. Kami cuma hidup sebagai jiran yang saling menjaga antara satu sama lain. Bila ada kenduri, dia jemput. Bila kami ada majlis, dia akan datang tanpa berkira. Tak pernah rasa asing, tak pernah rasa dipinggirkan. Ya, begitulah. Keluarga tidak semestinya sama darah. Kadang Allah hantar orang untuk dekat dengan kita, untuk ajar erti hormat, sabar dan kemanusiaan. Kami ni hanya jiran, tapi dalam kehidupan seharian, kami adalah keluarga. Semua pakat duk geram ke anak aku, bolehlah aku makan dengan tenang.